Okey guys, pada video kali ini saya nak menceritakan perihal pertanyaan rakan-rakan tim Titan ya, yang ada sharekan gambar ni ya. So gambar ni saya tahu ada di dalam Facebook berlega-lega yang mengatakan line new mobile ni tak padu untuk 5G ya. Jadi rakan-rakan kita pun mungkin concern macam mana nak buat istilah telco nanti ya, line tak padu berbanding dengan telco-telco lain yang pakai DNB. Jadi begini fakta dia ya. Kita kena faham ni, barulah kita lebih yakin lagi dan nak perbetulkan persepsi yang salah tu. Pertama sekali ya, DNB 5G ni penyedia pertama untuk line 5G. Semua telco, 6 telco di Malaysia ni MNO, Celcom, Maxis, Digi, U-Mobile, Yes, Unify. Ya, termasuk U-Mobile ni ya. Semua pakai line DNB rangkaian 5G yang sama. Bermaksud semua 6 telco tu sama saja coverage dia ya. Cuma dekat U-Mobile ni ada kelebihan. Di samping dia pakai DNB, dia ada standalone punya yang dia develop sendiri sebab dia diberikan lesen sebagai penyedia kedua. Line 5G dia dipanggil Ultra 5G. Area yang mana dah ada Ultra 5G, ianya bagi saya berdasarkan pandangan saya sebab saya pernah tengok user-user yang datang kat kedai, line 5G diorang yang sekitar kat Bangi, Putrajaya, Sabajaya ni memang lebih laju sikit berbanding dengan DNB 5G ni. Yang tu anda kena cek sendiri lah. Saya dah tengok depan mata saya sendiri ya, memang laju. Jadi dia ada kelebihan. Bukan bermaksud line dia tak padu, coverage dia setakat 58%, maka 5G dia tiada. Tidak. Tempat yang area dia tak ada, dia pakai DNB punya. Jadi coveragenya sama saja. Isu dia adalah line 4G. Betul, line 4G U-Mobile ni berdasarkan pengalaman saya, dia memang kurang sikit. Tetapi apabila kita nak buat bisnes tu, kita bukan melihat sekarang, kita melihat akan datang. Akan datang, 58% ni akan menjadi 80% coverage dia satu Malaysia. Bermaksud, kita lihat pada potensi. Kita join dia bisnes sekarang, ini graf. Kita join sewaktu dia masih kecil. Nanti kalau kita dah nampak potensi ni, kita sama-sama berkembang. Bukan sewaktu dia dah 80%, dia dah ramai orang, bila dah ramai baru kita nak join. Kalau kita join pada ketika itu, kita adalah follower saja, kita duduk di bawah sekali. 4G ni nanti akan menjadi tidak relevan. Semua orang akan fokus kepada 5G. Kalau yang masih nak 4G ni kita abaikan. Kita cari market yang besar saja. Market yang besar akan datang adalah 5G. Jadi isu 4G ni relevan sekarang. As time goes by dia berkembang, 4G ni dah tak relevan. Kita fokus kepada 5G saja. Kena pula coverage dia semakin membesar ya. Okey. Jadi fakta yang pertama, DNB 5G tu semua telco pakai, termasuklah U-Mobile. Yang kedua ni adalah berkenaan dengan potensi. Saya dah ceritakan, join sewaktu dia masih kecil lagi. Walaupun sedemikian, kita tahu, walaupun kita fikir potensi, kita fikirkan juga solusi. Ya, solusi kita bagaimana? Ini yang kita panggil strategi. Strategi bisnes kita. Macam mana kita nak buat? Okay, sebab tu kena buat lebih daripada satu telco. So, waktu U-Mobile dalam proses nak berkembang 5G dia, mana area 5G dia padu, kita jual. Mana area 5G dia tak padu, kita jual telco lain. Kan kita masih ada SOX, Yontok, ya? Ada B1 lagi. Kita jual apa yang padu di area yang U-Mobile tak padu. Sebab itu konsep 4 telco tu sangat-sangat terbaik untuk dia cabut 4-5 tier macam kita. Jadi itu dia strateginya. Saya ulang balik, strateginya adalah kita cover yang mana U-Mobile padu, Ultra 5G dah ada, iaitu di kawasan bandar. Kawasan luar bandar 4G dia tak padu, kita ambil telco lain. Kita jual produk telco lain. Okay guys, itu saja. Sekian, terima kasih.